Pak Degil, saya tadi mencari pekerjaan. Macam mana nak? Dapat tak nak? Dapat tak kerja? Sabar. Saya minta-minta sana sini, tak ada yang lekat lah Pak Degil. Dia orang ni menghukum orang tu dengan masa lampau. Itulah kan. Pernah ada rekod jenayah tak dapat. Habis macam mana orang yang ada rekod jenayah tu nak berubah? Kamu yang tak dapat tu, kamu pergi kat mana? Kilang-kilang mana yang kamu cuba? Saya tak pergi kilang, saya pergi ke Kejora Holding tadi. Untuk jawatan apa? General Manager. Pada saya, biar title tu besar, gaji sikit tak apa, saya tak ada masalah. Saya cakap, saya buka tadi basic 300 saya on. Kalau macam gini punya pattern, tak ada rekod jenayah pun tak dapat rasanya ni. Pak Degis, kalau tak ada masalah, saya boleh kerja kat sini pun okey Pak Degis. Tak, sekarang ni kamu ni boleh masak apa? Kat penjara sana tu kamu belajar masak apa? Saya dekat sana memang bahagian catering. Ialah di antara menu yang kamu boleh masak? Kentucky.